Hello. Okey, sebelum saya umumkan pemenang untuk shawl-shawl saya nak buat tutorial Dr. Inas menggunakan shawl Zara Zia. Alright. Okey. Untuk label, mana? Assalamualaikum. Dah makan ke? Dinner ke? Okey. Yang label tu ke kanan. Belah kanan, you all. Lepas tu panjang sebelah, pendek sebelah. Okey, simple sangat tudung ni. Sekejap. Okey, lipat sini sikit. Ni saya belajar tahu buat ni untuk you all yang tak sabar sangat nak tahu macam mana Dr. Inas pakai tudung. Okey, lipat sini, bawa ke sini. Tak payah nak pin kat mana-mana tau. Ambil je, lipat sini. Baik. Pin kat tepi ni. Okey, dia dah jadi macam tu kan? Jadi macam tu kan? Ni lebih sikit. Okey. Ni masuk ke bawah. Ni yang pendek tu ke depan. Pushing. Balik depan sini. Okey. Lepas tu okey, tutup dekat tempat lipatan kita yang pertama tadi. Supaya nampak kemas. Kalau tak kat sini ke kat sini tak kemas kan? Nampak garisan tu kan? So kita tutup. Tut. Okey. Lepas tu kemas-kemaskan sikit. Maklumlah masa syuting ada orang pakaikan. Tu yang saya fikir tu macam mana lah nak buat tutorial untuk korang ni. Bukannya tak sudi. Okey. Pin kat situ. Lepas tu kita nak kemaskan. Lipat sini sikit, lebih kat situ. Pin dekat sini pulih. Simple je. Berapa pin je guna. So kalau kita nak kemas, kalau takut angin, jalan-jalan keluar rumah angin je macam tu kan, pin lah dekat sini, kat bahu ni. Okay, Dr. Inas dah ready nak masuk klinik. Cucuk mata. Siapa sakit gigi? Mai. Cek. Lepas tu panjang sebelah, pendek sebelah. Okay, simple sangat tudung ni. Sekejap. Okay, lipat sini sikit. Ni saya belajar tahu buat ni untuk you all yang tak sabar sangat nak tahu macam mana Dr. Inas pakai tudung. Okay, lipat sini, bawa ke sini. Pushing. Balik depan sini. Okay. Lepas tu okay, tutup dekat tempat lipatan kita yang pertama tadi. Supaya nampak kemas. Kalau tak kat sini ke kat sini tak kemas kan? Nampak garisan tu kan? So kita tutup. Tut. Okay. Kat situ kemas-kemaskan sikit. Maklumlah masa syuting ada orang pakaikan. Tu yang saya fikir tu macam mana lah nak buat tutorial untuk korang ni. Bukannya tak sudi. Okey. Pin kat situ. Lepas tu kita nak kemaskan. Lipat sini sikit, lebih kat situ. Pin dekat sini pulih.
Tak payah nak pin kat mana-mana tau. Ambil je, lipat sini. Baik. Pin kat tepi ni. Okay, dia dah jadi macam tu kan? Dia jadi macam tu kan? Ni lebih sikit. Okay. Ni masuk ke bawah. Ni yang pendek tu ke depan. Pusing pun. Hello. Okay, sebelum saya umumkan pemenang untuk shawl-shawl saya nak buat tutorial Dr. Inas menggunakan shawl Zara Zia. Alright. Okay. Untuk label. Mana? Assalamualaikum. Dah makan ke? Dinner ke? Okay. Yang label tu ke kanan. Belah kanan. You all.